Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya dalam slot Satu Hari Satu Info. Hari ini saya akan berkongsi mengenai topik rawatan batuk dan sesama untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun. Adakah anda tahu untuk kanak-kanak ataupun bayi di bawah 2 tahun tidak boleh mengambil ubat batuk dan juga ubat sesama? Adakah anda tahu? Saya akan share kepada anda sebab-sebab kenapa kita tidak memberikan ubat batuk dan ubat sesama kepada kanak-kanak di bawah 2 tahun. Yang pertama, resiko kesan sampingan yang serius. Yang kedua, disebabkan bayi masih kecil untuk proses ubat. Yang ketiga, tiada bukti kukuh mengatakan bahawa ubat batuk dan juga ubat sesama berkesan untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun. KKM dan WHO tidak mengesyorkan pemberian ubat batuk dan sesama kepada kanak. Jadi, apakah rawatan selamat untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun untuk batuk dan sesama? Ada ke? Ada. Di Farmasi Kaisar, kami menyediakan produk yang khusus dan gentle untuk bayi dan kanak-kanak di bawah 2 tahun bagi rawatan batuk dan sesama. Yang pertama, kami ada Divinus Baby Cream. Yang kedua, kami ada Divinus Galip Balm. Saya akan share kepada anda mengenai produk yang ada di Farmasi Kaisar. Yang pertama, kita ada Divinus Galip Balm. Divinus Galip Balm dirumuskan khas mempunyai properti bawang putih. Bawang putih sangat kaya dengan anti-inflamatori dan juga anti-soothing. Jadi, penggunaan Galip Balm Divinus sangatlah mudah. Boleh disapu di dada, belakang badan dan juga di hidung bayi jika mereka ada hidung tersumbat, kerana ia boleh bantu melegakan, mencairkan dan memudahkan untuk pengeluaran kahak dan juga mucus. Yang kedua, saya ada Divinus Baby Cream. Divinus Baby Cream diformulasikan khas untuk rawatan batuk dan sesama juga. Sama penggunaan dia, boleh sapu di dada, di hidung, di belakang tengkuk dan juga di perut, kerana dia mempunyai lemon oil yang bantu untuk mengurangkan kembung perut bayi kita, dan dia boleh membantu bayi kita untuk berasa lebih tenang kerana dia ada peppermint oil juga dan juga minyak kelapa yang bagus untuk tidur baby juga. Produk Divinus kami iaitu Galip Balm dan juga Baby Cream boleh dipakai sekali, tidak ada masalah. Mungkin satu di kawasan dada, satu lagi di kawasan hidung, tidak ada masalah. Dan juga dia selamat dan diformulasikan khas untuk bayi anda sahaja. Tips tambahan daripada saya adalah mandi dengan air suam. Memberikan anak kita banyak susu dan juga air. Jangan buka kipas terlalu kuat dan juga aircon. Saya harap tips-tips ini membantu anda untuk rawatan anak anda yang lebih selamat. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.